Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni saya nak tunjuk dashboard terbaru RAM Mocha. Okey, RAM Mocha itu bermaksud re-entry, momentum, tindak arah. Okey, so kita guna tiga time frame lah. Okey. So untuk RAM Mocha ni saya tunjuk dengan cara penggunaan dengan kita tengok dengan cara guna indikator lah. Indikator lagi senang lah untuk nampak. Kalau macam dashboard ni perlu waktu bila ada signal baru kita boleh boleh tengok kan. Okay. So kat sini ada satu, ada dua. Okay, ada dua signal. Okay, tiga lah. Kat sini ada sel lah. So, nampak sini mungkin dia hanya turun kat sini mungkin nampak macam fail lah. Okay, tapi apa kita tengok je. Adakah saya tak tu valid? Okay, so re-entry yang kita cari adalah re-entry momentum. So, maksudnya berlaku momentum by, so dia buat re-entry, so kita ambil re-entry tu. Okay. So ini re-entry yang valid lah. Okay. So kita tengok. Sini saya marking dua dua line lah supaya kita nampak lah. Ini candle dah close. So waktu dalam line ni lah candle tu berjalan lah. Okay. So kita tengok apa yang berlaku. Okay, H1 kita tengok apa yang berlaku. Kita tunggu satuan time frame. Kita tengok. Okay, kat sini ada star. Maksudnya apa? Star ni bermaksud ada extreme ataupun rejection pada MA50. Okey, kat sini ada adalah salah satu tu. Dia sepatutnya ada salah satu, dah kira valid lah untuk time frame kedua. Okay, so ini valid lah untuk time frame kedua. Sini pun sama ada rejection. Kalau tengok sini star 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 ni okey. Ini rejection untuk ni lah time frame kedua lah. Rejection ataupun extreme. Sini pun ada extreme, ada rejection. Still okey lah. Okay, kalau tengok kat sini dah kotak ni tak ada, tapi sebelum ni ada. Tak apa, kita tanda je. Ini pun kita tanda je dulu. Kita tengok masih valid ke tak. So next kita pergi time frame ketiga untuk mencari candle arah. So candle arah ni mestilah dia ada ciri yang kita rasalah kita perlukan. Okey, so kat sini ada. Kalau nampak kat sini ada star yang warna hijau ni, ini adalah candle arah yang kita carilah. Okey, so dia berada dalam kotak ni patutnya. Maksudnya ini candle dah close, lepas tu candle jalan. Uh, apa keadaan semasa ni market jalan, so dia membuat kena arah. So di traffic atas ada re-entry, so di sini valid lah untuk buy. Dia keluar je kat sini. Macam saya guna Fibo lah. Tidak boleh je guna apa yang anda tahulah. So kat sini saya guna Fibo untuk ukur dia punya uh, cari stop loss dan juga TP lah. Okay. So ni zone saya lah untuk saya entry. Sini dua ni. Bila fly masuk kat sini, saya entry lagi lah. Okay, so kalau tengok ni, dia fly lah sampai 261. Ini pun boleh pergi ke atau pergi 423 lah. So, berapa pip ni? Sini pun dah 500 pip lah. Okay, so ni antara setup yang cantik lah bagi saya. Kalau ikut yang ni. Okay, so kita tengok yang kedua. Kalau ikut kedua, dia kat sini ada candle arah. Tapi candle arah yang tidak memenuhi syarat yang kita nak lah. Kita nak candle arah yang berkualiti lah. So, kenapa? Adalah kadang-kadang ini kalau macam ni case ni dia jadi. Ada tu dia tak jadi, tak jadi lah. Okay, so kalau tengok kat sini lah. Bila candle arah kat sini keluar, barulah dia fly. Kalau tak dia datang balik apa semua. Lepas sini dia tu fly. Ni nampak dua, dia tu fly kat atas. Sebab tu kita cari candle arah yang berkualiti lah. Okay, so tengok setup sell tadi macam mana. Kalau ikut, okay, kat sini ada sell. Ni candle arah sell ni. Ada warna star warna merah ni. So, kalau ikut ni valid lah. So, kita tarik Fibo. Ke atas. So, dia touch 261. So, okey lagi lah. So, masih valid lah. Sini tu. Dapat jugalah 300 pip. So, yang
Ni antara yang valid lah. Okay, so kita tengok lagi. Okay, okay. Kat sini goal ada reactive, rejection, dashboard. Okay, saya tengok dulu di daily eh. Okay, daily. Okay, kalau daily ada kat sini. H4 ada rejection. Okay, ada. Okay. Tapi untuk re-entry pun kita cari re-entry yang berkualiti lah. Okay, contoh kat sini kan. Ni berlaku momentum, lepas tu dia buat re-entry, lepas tu dia tu pergi. Yang ni pun sama. Momentum, re-entry, so dia pergi lah. Kat sini, bila dah berlaku sideway macam ni, dia agak berisiko lah. Kalau macam ni still okay lagi. So kita tengok. Adakah valid kat bawah, daripada bawah. Okay. Tapi kalau contoh macam ni lah. Macam ni, ini yang antara yang saya risau lah. Sebab dia sekejap dia duduk dalam sideway macam ni lah. So ni bagi saya tak berkualiti lah. Entry yang tidak berkualiti lah. Walaupun momentum dia kuat. Kena hati-hati lah. Okay. Contoh macam ni, batang candle dia dah pergi lah. Okay, tak apa. Kita tengok macam mana. Ni saya tanda dua batang lain lah. H4 ada. Ni kita tengok je. Tapi kalau ni saya abaikan lah. Sebab dia banyak. Terlalu banyak ni. Okay. Yang ni ada. Kat sini ada. Ada star ni. So ada berlaku apa ni. Rejection ataupun kat sini ada extreme. So masih valid lah. So kat sini pun masih valid. Untuk time frame kedua lah. Masih ada star ni. Yang ni pun sama. Masih ada. Okay. So kita tengok. Ni berlaku rejection daripada tanggal 50 lah. Yang ni pun sama. Okay. Penentu dia kita tengok di time frame ketiga. Sama ada kita masuk ataupun tak masuk lah. Okay. So kat sini ada. So kita masuk kat sini. Sini boleh masuk lah. Tarik Fibo. Okay. So boleh pergi lah. Okay. So kat sini ada tak? Okay. Sini ada. Oh ini yang tu. Okay. Apalah. Kalau ikut ini. Saya abaikan lah. Kalau untuk re-entry yang tak cantik tadi lah. So kalau ikut kat sini dia masih berada dalam zone ni lah. Sideway. Okay. So saya tengok yang belakang-belakang tadi. So ini salah satu yang jalan. Okay. So yang ni ada tak? Okay. Kalau tengok sini. Kalau kita cari apa? Kena arah. Kalau ikut kat sini dah ada kena arah. Ni. Ini kena arah. Kalau kita masuk sini. Kena stop loss lah. Sebab tu kita cari kena arah tertentu saja untuk kita masuk. Kita tak ambil semua kena arah. Sini selalu kena lah. Ada kena arah kita nak buy. Kita tu nak buy. Lepas tu dia turun. So ini sebab tu kita cari yang ada star tu je. Kalau yang guna apa? Guna indikator ni so dia dapat lah. Kita tahulah macam mana. Dia ada SOP lah untuk detect kena arah tu. Okay. So macam ni buy tak ada. Dalam kawasan ni tak ada tapi dia berlaku selepas ni. Okay, so bila berlaku lepas ni, ini pun kita boleh ambil lah. Kadang-kadang kalau jauh sangat kita tak ambil lah. Kok dia terlalu ni. So kat sini, zone buy kita kat sini lah. Ada dua zone. Satu kat sini. Satu kat sini lah. So bila price masuk, kita ambil sini macam sini sebab sini baru kita masuk. So dia ada ni lah. So dia tu pergi lah. Kurang satu. Okay, so ini antara yang valid lah. So kita tengok lagi. Ini ada tak kena yang kita nak ada? So kalau tak ada, kita abaikan je lah. Kita tak masuk lah. Yang ada kat sini. Ni agak jauh tapi pulang lah. Kalau nak masuk, masuk lah. Bagi saya, kalau terlalu jauh, jangan masuk. Kalau tengok sini, masih valid. Kalau ikut masih valid lah. Bila ada je, kena arah yang ni, baru dia fly.
Kalau tak ada keluar masuk. Okay, so ada lagi tak? Tak ada. Okay. Tu salah contoh lah. Salah satu contoh. Okay, kalau kita tengok dekat GU GU cari sel pula. Sel. EJ. Okay, EJ sel. Tengok EJ sel apa? H1. Okay. Nampak kat sini ada sel. Okay, so ni current candle lah. Sekarang ni. Okay, so ada momentum, ada re-entry. Okay, so kita tengok M15 ada apa? Okay, ada rejection kat sini. Ada. So SOP masih valid lah. So kita tengok M5. Eh, M5 ada tak candle arah yang kita cari? Tak ada. So tak ada sebab tu dia tak keluar sini. Dia tak ada candle arah tu. So dia tak keluar lah. So kali ni kita abaikan lah. Macam tu je. Simple je. Kalau ada kita masuk. Tak ada tak payah. Okay, itu contoh lagi satu kat atas ni untuk NZD, USD, H1, NZD. Okay, ada ni. Okay, so dia punya re-entry H1 yang tadi. Okay, re-entry H1. So kalau ikut ni momentum, so area sini lah dia punya re-entry. So kita tengok PM15 ada berlaku rejection, ada. Sini ada, sini ada. Okay, so M5 ada tak candle arah? Okay, so kat sini ada candle arah. Lepas tu kita masuk lah kat sini. Okay, kat sini dah masuk. Okay, dah cecah 161. Okay, 161 ni kalau dah sampai sini tak ada momentum yang kuat, dah boleh TP lah. Kalau dia ada momentum yang kuat baru boleh pergi 261 lah. Kalau sini macam tak kuat lah. Okay, so ini dah TP dah ni 161. Okay, kalau ni secara detail lah kita tengok dalam ni lah. Okay, kita tunjuk lagi satu. GPU dah tunjuk Remo. Okay, so tu je lah dulu saya tunjuk. Kalau ada apa-apa perkembangan terbaru nanti saya update dalam channel RAM. Okay. Assalamualaikum.